Baba Produk Sdn Bhd Babas berkukuh komitmen dalam penghasilan produk halal berkualiti tinggi dengan menyertai Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2025 buat julung kalinya. Pengurus Hal Ehwal Halal Baba Products, Nur Shalina Muhammad Razali berkata, penyertaan buat julung kali itu selaras misi syarikat untuk perkenalkan produk halal Babas pada lebih ramai pengguna. Pada masa sama, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pemilihan bahan masakan yang bersih, selamat dan diyakini. Kami ingin ada engagement dengan masyarakat di luar untuk memperkenalkan produk halal. Semua produk kami ni memangnya halal. Kemudian kami juga ada melakukan aktiviti engagement dengan pengunjung yang hadir ke National Training Week lah. So kami memperkenalkan, syarikat kami juga mengadakan kami ada sentiasa melakukan latihan kursus halal kepada semua pekerja kami. So kami mendedahkan perkara-perkara sebegini kepada semua pengunjung. Babas juga menekankan kekuatan jenama mereka terletak pada strategi pemasaran yang unik dan mesra pengguna. Pendekatan utama termasuklah aktiviti lapangan, demonstrasi masakan secara langsung, pemberian sampel serta perkongsian resepi di media sosial. Ini membolehkan pengguna mencuba sendiri produk dan berinteraksi secara terus sekaligus membina keterlibatan yang lebih mendalam dan kepercayaan yang kukuh. Ada buat cooking demo. Setiap 2 hari itu memang ada cooking demo dengan masakan-masakan yang berbeza lah menggunakan produk-produk Babas. Mana-mana individu yang ingin mencari kerja atau masih dalam fresh grad ke, boleh datang ke kunjungi di booth HDC, dan bawah booth HDC ada Babas. So boleh berjumpa dengan kami, dan kami ada beberapa jawatan kosong yang masih available untuk diisi. Tambah beliau, pendekatan pemasaran secara personal terbukti berkesan dalam memupuk kesetiaan pengguna. Di samping menyampaikan mesej syarikat mengenai kepentingan memilih produk halal yang diyakini dari aspek kebersihan, kualiti dan integriti.